Assalamualaikum. Morning guys. Kalau korang tengok ini katak ni, ada orang panggil dia katak bom. Macam dulu arwah ayah aku panggil ni katak ketus. Ni dia punya corak badan dia. Orang kata corak badan dia tu nampak macam ular sawa. Ini masih saya sekecil lagi. Katak yang dipanggil ketus ni ataupun katak bom ni, actually dia duduk dalam tanah. Kadang-kadang kita korek-korek tanah kat pasu ke kat tanah lah, tiba-tiba nampak dia dalam tu mengembung. Dipanggil katak bom mungkin sebab katak ni kalau disentuh ke dia kembung badan dia. Rupa berudu dia aku tak pasti. Aku belum pernah lagi jumpa berudu untuk katak jenis ni. Mi chiquita está muy feliz, ella baila sabrosito. Mi chiquita está muy feliz, ella baila con mi ritmo.